Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Satutri dan teman saya Muhammad Dani dan juga Ismail. Kami dari kelompok 1 mau menceritakan biografi guru kami. Beliau bernama Muhammad Khalil Asy'ari SE. Beliau dilahirkan di Sampang pada 8 Agustus 1982. Beliau tinggal di Sampang, Jalan Imam Ghazali. Beliau memiliki riwayat pendidikan di SD Karanggalang 6 Sampang, di SMP 2 Sampang, di MA 2 Sampang, dan beliau melanjutkan pendidikan di Unmulang. Beliau seorang guru di Nurul Dalam, dan beliau bangga dalam mengajar serta senang bersama dengan muridnya. Beliau memulai karir sebagai guru sejak 2006 sampai saat ini. Dan beliau juga mempunyai sebuah harapan, di mana harapan beliau berharap saya akan datang generasi yang memiliki karir lebih baik daripada beliau saat ini. Dan beliau berkeinginan semua murid menjadi pribadi yang berkualitas dan baik dan membawa kebaikan di masa depannya, dan bisa membawa nama baik Nurul Dalam. Dan beliau ingin sesuai memiliki karir yang lebih baik daripada beliau dalam berbagai bidang. Beliau sudah berkeluarga. Beliau mempunyai istri yang bernama Yani dan seorang anak yang bernama White Hasim. Beliau juga memiliki hobi dan minat, di mana hobi beliau suka membaca. Beliau suka membaca karena memang hobi beliau dari waktu kuliah sampai sekarang. Beliau juga mempunyai favorit, di mana makanan favorit beliau adalah tempe dan minuman favorit beliau kopi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.